dapatkan rahmat daripada Allah, dan yang ingin untuk menyelamatkan dirinya nantinya yaumul qiyamah pada hari akhir, dan yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam kehidupan. Tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak kalau kita mendengarkan bacaan sejarah kehidupan Nabi, nama Nabi itu sentiasa diucapkan, dan alunan yang indah itu kita rendangkan, mustahil tiada rasa di dalam hati kita itu sedikit pun rasa rindu untuk menatap wajah baginda Rasulullah SAW. Wajah yang kalau siapa dapat menatapnya, tidak mungkin lagi pernah melihat akan keindahan selain keindahan wajah baginda Rasulullah SAW. Sehingga saya dikatakan para sahabat, kata bapak baginda Rasulullah SAW mengalahkan tangan kepada Allah, ya Allah, aku tak ingin lagi untuk melihat apa-apa di atas dunia ini. Maka kau kita tarik mataku, mengajar lagi keindahan di atas mulut dunia ini yang kewafatan bagi Rasulullah SAW. Maka itu kita diarahkan oleh Allah, maka buka matanya, kerana Allah tidak ingin untuk melihat selain daripada bagi Rasulullah SAW. Dan ini maka kita bukan akan wajah Nabi Rasulullah yang indah itu, wajah yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah dan juga para sahabat yang lain, terang bulan bahkan lebih terang daripada bulan. Wajah yang memancar akan keindahan yang dilihat oleh para sahabat itu menusuk di dalam kalbu mereka, sehingga kerinduan itu meratap dan juga merasuk kepada jiwa mereka, sehingga dari kalangan mereka yang tak sanggup lagi untuk menanggung akan rindu tersebut, kalau mereka di rumah pasti akan berbagi untuk nak melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melihat akan kaum yang begitu rindu kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga seketika nanti melihat akan keadaannya yang memakai kurus kering, pucat wajahnya, seorang orang yang sakit, ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau wahai Tauban? Maka kata Tauban, mahabbat kepada Rasulullah, ini kerana cintaku kepadamu ya. Kenapa demikian? Ya Rasulullah, kalau aku di dunia ini, aku balik ke rumah dari kepadamu, aku boleh segera datang ke masjid dan juga ke rumahmu untuk menatap wajahmu. Yang menjadi kebesaranku dan pemikiran yang membuatkan aku tak lagi makan dan minum, yang tak mampu aku menanggung itu, apabila nanti aku teringat keadaan nanti di akhirat. Kalaupun Allah takdirkan aku untuk masuk ke dalam surga, pasti surga pun tidak setinggi surgamu ya Rasulullah. Apalah artinya surga itu kalau di dalamnya tiada kamu ya Rasulullah? Hilang rasa kenikmatan surga yang indah. Mencintai Nabi lebih daripada cinta kepada surga, sehingga nikmat surga yang diabarkan oleh Nabi, yang para sahabat boleh melihat ada keindahan dengan gambaran Nabi itu, tetapi demi nakikkan cinta kepada Nabi, sehingga segala keindahan itu tiada arti bagi mereka tanpa ada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab. Maka diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira, wa man yuti'illaha wa rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dan orang-orang mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan golongan yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang saleh. Maka begitu gembira mendengarnya. Bahkan Nabi mentakdirkan dan menambah dengan mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan tiada yang lebih paling gembira setelah keislaman kami daripada mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sesungguhnya kami cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar. Maka bangsa kecintaannya kepada Sayyidus Salihin, berbulu orang salih bagi Rasulullah, dan orang-orang salih yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, sejauh mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau pun kita, apa bukti ini cinta kita kepada Nabi? Di dalam ikatan sejarah kehidupan Nabi, telah dilahirkan akan kecintaannya kepada kita dengan cara yang luar biasa, sehingga kita tak sanggup untuk buat seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup tak kita demi kepada kerana kekasih kita bagi Rasulullah, sanggup mengorbankan nyawa dan harta? Tapi Nabi sanggup, sehingga kita pada sejarah tidak sedikit Nabi ketika itu dicaci maki, Nabi dicederakan, dia balas berdarah pukulan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa waktu Nabi gugur begitu gigi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersusuk besi di tulang gigi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila keluar untuk nak dicabut akan besi yang menusuk ke gigi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mampu kerana terlalu dalam dan terlalu kuat menusuk ke dalam tulang pelipis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saat Abu Waqqas menggunakan giginya menggigit akan besi tersebut, dan dia menarik dengan sekuat hatinya, maka keluarlah besi itu dari gigi bagi Rasulullah dengan sama keluarnya giginya tercabut dan tertangkai gigi depan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dalam keadaan sejarah yang menarik, dia mengatakan, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya senyumannya itu akan menjadi senyuman yang paling menawan di atas dunia ini. Ternyata benar kata Rasulullah kepada para sahabat, dan kalau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas tersenyum walaupun giginya tak ada, tapi mereka melihat akan keindahan senyuman kerana berkat doa bagi Rasulullah SAW. Darah yang mengalir ini ditadah oleh Nabi, tidak berhenti walaupun sahabat untuk berhenti, sehingga para sahabat tidak perlu melihat ada darah yang mengalir yang ditadah oleh baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laknat kepada mereka, doakan kecelakaan kepada musuh kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Aku tidak diutuskan untuk melaknat dan untuk mendoakan kecelakaan kepada umat. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa doa Nabi? Ya Allah, beri hidayah kepada kaum, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Anak kasihnya Nabi hatta kepada Rasulullah, sehingga barang tadi yang dia minta oleh baginda Rasulullah SAW mengajar, sehingga dia mengambil jerami dan juga dibakar, sehingga diletakkan daripada yang bukan bakaran jerami itu berdiri baginda Rasulullah. Maka berhentilah darah baginda Rasulullah SAW. Darah berdiri itu bukan hanya sahabat yang sanggup melihat keadaan baginda Rasulullah, yang turut merasakan dan membantu kepada Nabi adalah gunung Uhud itu. Sehingga di dalam keadaan sejarah menceritakan Uhud itu menggugurkan supaya jangan dinaiki oleh musuh-musuh Islam, dan dibuka pintu dari pintunya, seolah ada pintu yang membuka sehingga nanti boleh masuk ke dalamnya, supaya tak dapat dilihat dan tidak dapat untuk dilindungi akan baginda Rasulullah SAW. Sehingga Nabi yang disebutkan Nabi ini adalah Rasul Rahim, yang pengasih, yang penyayang, turut sama merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Rasul, sehingga Nabi mengatakan Rasul itu adalah cinta kepada kami dan kami cinta kepada Rasul. Subhanallah. Sehingga Nabi doakan Rasul itu nantinya akan berada di syurga. Gunung yang tidak mempunyai perasaan,
Kalau mengenai hati, dapat boleh rindu dan kasih kepada Nabi. Takkan kita yang mengenai perasaan dan kasih ini tidak rindu kepada Nabi dan tidak sayang kepada Nabi Rasulullah SAW. Tidakkah kita sekali merasa dan mengalirkan air mata kerinduan kepada Nabi? Sedang Nabi mengalirkan air mata rindu kepada kita. Satu ketika sahabat melihat Nabi mengalirkan air mata. Sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku rindu kepada ikhwan, kepada saudara itu, aku rindu kepada mereka. Alasna ikhwan ya Rasulullah. Sahabat kata, bukankah kami ini adalah saudara ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bal antum ashab. Sedangkan kamu itu sebenarnya adalah sahabatku, bukan saudara. Maka siapa tak saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah mereka-mereka yang tidak melihat kepada aku, tetapi beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka, kata Nabi sambil mengalirkan air mata. Rindu kepada orang-orang yang rindu kepada baginda Rasulullah, yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerinduan kepada Nabi. Malam ini kita nak lahirkan rasa rindu kepada Nabi. Maka tidak ada gambar seperti ini. Hanya sedikit dari gambaran kerinduan kepada Nabi. Hanya sedikit yang dapat kita luahkan pada rasa lahir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kita dengan kata penghormatan atau tidak menyebut kepada nama baginda Rasulullah SAW tidak dapat menandingi berdirinya Nabi SAW yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah. Satu malam ketika aku melihat Nabi SAW berdiri solat menghadap kepada Allah, aku lihat Nabi berdiri tidak rukuk dan tidak sujud. Dan aku menghampiri dan aku dengar Nabi mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi mengulang-ulang ayat tersebut. Apa makna ayat tersebut ya Allah? Kalau sekiranya kau ingin untuk menghadap kepada mereka, iaitu hamba-hamba-Mu, sesungguhnya kau boleh untuk menghadap mereka kerana mereka adalah hamba-hamba-Mu. Akan tetapi ya Allah, kalau kau ingin untuk memberikan keampunan kepada mereka, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Diundang oleh Allah sambil berharap supaya Allah sentiasa memberikan keampunan kepada kita. Sejauh mana kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya lama tak kita di dalam mengenang kepada Nabi. Pernah tak kita berdiri sambil kita berselawat kepada Nabi sehinggalah ketika daripada malam sehingga subuh seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah takkan tega kepada kita mengenang kepada Nabi. Nabi mengenang kepada kita bukan hanya ketika hidupnya. Bahkan setelah Nabi berpindah ke alam barzakh, Nabi masih lagi mengingati kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW mengatakan, hayati khairul lakum, tuhaddithuni wa tuhaddithukum, wa mamati khairul lakum, in a'malakum a'rada alaiya a'malakum, fa in wajadtu khairan hamidullah, wa in wajadtu khairan istaghfirullah lakum. Hidup aku baik bagi kamu, aku boleh untuk nak bersama dengan kamu dan kamu bersama dengan aku. Dan kematian itu tidak baik bagi kamu, kerana setiap amalanmu itu akan dihadapkan ke hadapan aku. Kalau aku dapati dia baik, aku akan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Tetapi kalau aku mendapati amalan-amalan itu adalah yang tidak baik, aku akan beristighfar, memohonkan kemaafan untuk kamu. Tuan-tuan, dalam kehidupan Nabi, anda sudah diingat kepada kita. Setelah wafat Nabi, diingat kepada kita. Satu perkara yang perlu kita ingat, kalau disebutkan oleh Nabi setiap amalan kita dilihat oleh Nabi ketika setelah wafatnya Nabi di alam barzakh, tegakah, terjamahkah kita, sanggup tak kita amal-amal yang kita ini dihadapkan kepada Nabi adalah amal-amal yang mengecewakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukupkah Nabi susah ketika hidupnya, sentiasa mengingatkan kita sebagai umat ini
mendoakan kepada kita setelah wafatnya. Kita masih lagi memberikan gambaran yang tak baik, sehingga Nabi yang menonton kepada amalan kita, amalan yang tidak baik. Kalau Nabi masih hidup dan masuk ke dalam bilik-bilik kita, adakah Nabi akan gembira? Ini soalannya. Kalau Nabi lihat kepada laptop dan komputer kita, gembira tak Nabi dengan apa yang kita layani di dalam internet dan juga di dalam internet ini? Kalau Nabi tahu apa yang kita tengok itu, adakah Nabi akan gembira dengan apa yang kita lihat di dalam TV dan juga di dalam internet dan sebagainya? Ini persoalan yang perlu untuk kita tanya kalau benar kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ini betul-betul cinta kepada Nabi, sejauh mana sunnah Nabi SAW itu menjadi ikutan dan menjadi satu panduan di dalam kehidupan kita. Sebanyak mana dalam sunnah-sunnah yang kecil yang mudah itu kita laksanakan atau sampai lewat kita tinggalkan. Sebanyak mana orang yang keluar dari rumahnya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berapa ramai daripada kita yang masuk ke dalam masjid membacakan daripada doa yang diajarkan Nabi SAW. Berapa ramai daripada kita yang membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab perkara yang kita anggap remeh yang kecil ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad yang maha yang mulia ini, yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah disusun, diatur, diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kemana akan kecilnya, tetapi kebesaran baginda Rasulullah di sisi Allah adalah kebesaran dari amalan yang kalau kita buat akan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia adalah bergantung akan besarnya Nabi di dalam hati kita. Kalau kecil Nabi dalam hati kita, kecillah seperti itu niat dan juga hasrat kita seperti ikuti baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau agung Nabi dalam hati kita, hebat Nabi dalam hati kita, menjadi contoh kawalan dalam hati kita, maka ketika itu menjadi gantung hati kita ke hati kita, pasti tiada sedikit kesulitan untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin, kita tidak seperti para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang juga keluar seperti Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa tidak para sahabat itu adalah yang paling afdal? Tidak lain kerana yang pertama sekali kerana mereka melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Tiada orang yang dapat menandingi akan kehebatan mata yang dapat melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa lagi mereka itu afdal? Kerana kata para ulama di antaranya kerana mereka mendapatkan ujian yang cukup berat di dalam kehidupan bersama dengan Nabi Rasulullah, dan mereka sabar untuk menempuh kepada kedugaan dan juga apa yang telah ditimbulkan kepada mereka. Tetapi yang paling dahsyat, mereka dianggap hebat, generasi yang paling hebat, kerana mereka jugalah pada zaman mereka jugalah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga ujian yang paling berat turunkan oleh Allah kepada para sahabat adalah untuk mengumpulkan baginda Rasulullah SAW. Kita tak kita untuk mengumpulkan kepada kekasih kita, bertakkan ketika itu ke tanah, kemudian menyimpulkan tanah dan kekasih-kekasihnya. Ini terpaksa dihadapi oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Tak ada di kalangan mereka yang sanggup untuk membiarkan Nabi dan meletakkan Nabi di atas tanah tubuh yang mulia ini. Akan tetapi kerana ini adalah merupakan perintah Allah dan syariat, maka mereka terpaksa membuat demikian tanpa dalam keadaan mereka merasakan mereka benih yang ada di dalam hati mereka. Kalau tidak menjadi lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika disampaikan akan doakan daripada baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, bahawa siapa yang kata Muhammad itu mati, aku akan mati kembali. Adakah ketika itu Sayyidina Umar adalah orang yang letak akidah? Tidak. Bahkan adalah orang yang paling mantap dan paling hebat. Tetapi kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW sehingga tidak terkawal akan emosinya dan kecintaan kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal di antara minas sabiqin yang terawal masuk ke dalam Islam, diseksa, menanggung derita, tetapi tak ada yang menjadi ubat kepada dia kecuali melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Kata dalam yang besar itu dihimpapkan ke dada dalam keadaan panas yang kulit ini mengatakan ahad.
mengenang kepada Allah yang Maha Esa dan melihat kemanisan wajah baginda yang lalu tentang kehadapannya. Berobat rasa kepedihan daripada impian batin yang berat itu dengan memandang kepada wajah baginda Rasulullah. Buktinya tak kala beliau radhiyallahu anhu nak menghembuskan nafas yang terakhir, isterinya mengatakan, ya Adina, alangkah sedihnya apa yang berlaku kepada Bilal Rabah. Apa kata Bilal yang ketika dalam sabaran membukakan matanya, jangan kau dan demikian sekolah ya Fariha wa Fariha, alangkah gembiranya qanna wa sayfa Muhammad wa sahabat, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan para sahabat. Sakit sahabat yang tak ada tara, tetapi kemanisan cinta dan rindu kepada Nabi itu memuasai akan diri, sehingga yang dia lihat adalah pertemuannya dengan baginda Rasulullah SAW. Maka inilah yang kita inginkan di dalam diri kita, cinta kepada Nabi. Sebab usaha orang untuk menjauhkan umat Islam kepada Islam, kalau mereka usahakan untuk menjauhkan umat Islam kepada Al-Quran dan ubah Al-Quran diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi usaha yang dia tahu bahawa umat Islam ini kalau dijauhkan daripada Nabi-Nya, maka itu umat akan terlalu korup. Dan tak ada lagi yang disebutkan umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan pembinaan, yang akhirnya umat Nabi Muhammad SAW hanya tinggal nama, tetapi mereka tidak ada kaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Maka hari ini lahirlah tokoh-tokoh yang mereka buat, seperti tokoh-tokoh palsu yang telah pun diletakkan di dalam jiwa anak-anak kita dari kecil lagi, seperti Abu Superman atau Men dan sebagainya, yang mana mereka gambarkan dengan kehebatan fizikal, dengan kehebatan daripada apa tadi kuasa-kuasa yang sebenarnya ada pada baginda Rasulullah SAW. Nabi tubuh negara, Nabi SAW mempunyai imunitas yang cukup hebat. Bahkan kalau kata nak membelah dan sebagainya, bahkan bulan pun boleh dibelah oleh baginda Rasulullah SAW. Batu dipecahkan dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Apa yang tidak hebat Nabi SAW, tetapi dikelakui hari ini oleh musuh-musuh Islam. Untuk umat Islam itu tidak kenal kepada dirinya, tetapi kenal kepada tokoh-tokoh yang lain dan hero-hero yang lain, supaya umat Islam bukan hero-nya adalah Nabi SAW, tetapi adalah perkara-perkara yang tahayul, yang akhirnya menghanyutkan umat Islam jauh daripada Nabi Rasulullah SAW. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita yang hadir ini untuk kita nak kebalikan, supaya Nabi menjadi hero kita, menjadi role model di dalam kehidupan kita. Letakkan Nabi di dalam hati. Yang mana batas cinta kepada Nabi, kalau betul kita menaruh cinta kepada Nabi, ini disebutkan oleh Allah. Cuba kita tengok, sampai tak kita ini benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kata kita sudah dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah oleh Muhammad SAW, kalau sekiranya ibu bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, adik-beradik kamu, isteri atau suami kamu, keluarga kamu, harta yang takut dia akan musnah, perniagaan yang kamu takut dia akan rugi, rumah yang kamu suka hebat dan sehebat, yang semua ini lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad ke jalan Allah, maka nantikan suatu ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji yang sangat pedih daripada Allah apabila sampai perkara yang dijanjikan oleh Allah. Tadi seperti itu, agak-agak cinta kepada Nabi lebih tak daripada cinta kita kepada ibu bapa kita. Seperti mana dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sambung ketika itu, ketika membawa ayahnya Abu Quhafah
berhadapan Nabi SAW dari mana-mana di Mekah untuk mengucap dua kalimat syahadah. Nabi mengatakan, kenapa kau bawa dia? Patutnya aku pergi dia lebih tua. Kata Abu Bakar, tak, dia mesti datang kepadaku ya Rasulullah. Apabila mengucap syahadah Abu Quhafah dua kalimat syahadah, maka menitislah air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Para sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Patutnya kau bergembira kerana ayahmu telah masuk Islam. Dia mengatakan, aku menangis dan sedih kerana aku lebih suka kalau sekiranya yang mengucap syahadah itu adalah Abu Talib, kerana kalau Abu Talib yang mengucap syahadah akan menggembirakan hati bagi Rasulullah SAW. Sangguplah dari itu seperti itu, cintanya kepada Nabi dan ingin untuk menggembirakan Nabi lebih dari segalanya. Cintalah kita kepada Nabi lebih dari cinta kita kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Pernah tak kita ketika anak kita kecil cerita tentang Nabi, tentang ketokohan hebat Nabi kepada anak? Pernah tak kita ceritakan kelebihan Nabi? Nabi tak pernah memuak semua hidupnya supaya anak kita rasa hebat Nabi kita. Pernah tak kita ceritakan bahawa tak ada binatang yang terbang yang hinggap kepada Nabi kita? Pernah tak kita ceritakan kepada anak kita bahawa peluh Nabi SAW seperti minyak wangi, sehingga kan peluh yang dijadikan minyak wangi oleh para sahabat akan isteri Nabi? Pernah tak kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang mukjizat kehebatan Nabi? Sedang Nabi sendiri pun menceritakan kepada para sahabatnya sewaktu kecilnya baginda Rasulullah. Kalau tidak, bagaimana kita tahu bagaimana Nabi itu dipeluh bedah dada? Nabi yang menceritakan sendiri akan peristiwa itu, kerana Nabi nak supaya kita mengetahui akan kehidupan. Dan ada kehidupan yang akan sempurna yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sejarah kehidupan itu, tidak seperti mana sejarah kehidupan bagi Rasulullah SAW. Sebab kerana segala kehidupan Nabi itu boleh contoh kepada. Pernah tak kita cerita kepada anak kita bahawa Nabi dari kecil sampailah wafatnya tak pernah berbohong walau sekali pun, supaya anak kita lahir dalam tubuh orang-orang yang benar-benar jujur dan tak pernah berbohong selama-lamanya. Tetapi kita kadang-kadang nak cerita pasal Nabi tak nak. Sedang yang cerita dan generasi itu adalah kaum Yahudi sebelumnya, sehingga disebut oleh Allah, ahli kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab mengenal Nabi lebih kenal daripada kenal anak mereka sendiri. Sebab cerita yang popular di kalangan masyarakat Yahudi ketika itu adalah cerita baginda Rasulullah SAW. Hari ini cerita yang popular di kalangan kita apa? Membuat itu Allah sedih ini. Kita kenal kepada asli dari kehidupannya, siapa dia, bagaimana namanya, pemain bola dan sebagainya. Di akhirat nanti kita tanya, di akhirat nanti siapa yang kita nak duduk nak bersama? Siapa yang kita nak duduk sama dengan kita? Siapa? Nabi SAW. Agak-agaklah kita bangun tapi dimasyarkan oleh Allah, kita duduk kelompok dalam tu ada siapa? David Beckham. Agak-agak berbeza lagi. Dan di dalam hati kita dia ada, dan dia yang telah kita kenal, dia yang tidak ada hutang. Bahkan dia tak pernah sujud sekali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali sujud kepada Allah tak pernah. Tiba-tiba kita menyanjung, kita memuji kepada dia tentang Nabi SAW. Tak habis air mata mengalir kepada kita. Apa yang tak ada kepada Nabi? Oleh itu, tuan-tuan dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam ini dibesarkan kasih kita kepada Nabi bertambah dan mekar. Yang tangan sampai mati, teruskan dia yang dimekarkan. Dan akhirnya terus ketika itu tidak akan menguras langkah kita menuju di dalam mahabbah kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana tiada jalan untuk menuju kepada Allah tanpa jalan baginda Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Allah Muhammad, kalau sekiranya kamu cinta kepada Allah, tak ada jalan lain kamu kena ikut kepada aku, yaitu Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kamu. Mudah-mudahan kita ini adalah golongan orang-orang yang mencintai benar-benar tulus kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dengan ketulusan cinta itu, mudah-mudahan Allah yang Maha Mengetahui itu akan
membangkitkan kita yaumul qiyamah bersama dengan habibnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kita akan bersama di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bi hudak wa waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.